Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kebelakangan ini, tular di media sosial mengenai kenyataan daripada usahawan terkenal Malaysia yaitu Datuk Sri Vida yang dikatakan memberi tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Perkara ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ada juga yang mempertikaikan. Persoalannya, bolehkah seseorang mentafsir Al-Quran tanpa ilmu yang mendalam? Dalam video ini kita akan melihat apakah pandangan ulama mengenai siapa yang layak mentafsir Al-Quran dan apakah bahaya jika seseorang menafsirkannya tanpa ilmu yang mencukupi. Untuk peniaga-peniaga, untuk mereka yang nak rasa rezeki tu lain macam maksud dia, baca dah ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Baca dah 3 kali dah. Baca 3 kali, insya-Allah masa bukakanlah pintu langit untuk kita angkat doa kita, memohon pertolongan Allah, bantuan rezeki dan yang tidak dijangka, rezeki yang luar biasa, rezeki yang tidak luak, rezeki yang tidak habis dan rezeki yang barakah. Subhanallah. Amin. Di dunia media sosial, orang tengok selebriti dengan gaya dia, kadang-kadang kereta mewah dia, rumah dia. Wish, aku kalau boleh jadi macam dia ni. Manusia lah mengkhayal. Sebab itu yang beratur panjang nak beli tudung, kena tengok selebriti itu mungkin cantik pakai tudung, dia terlupa untuk duduk di depan cermin melihat mukanya sendiri. Walaupun sebahagian selebriti itu tak ada apa pun, kosong je otaknya. Saya tengok satu selebriti ke apa pun saya tak tahu, merepet. Dia kata bagaimana nak bagi dapat rezeki, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ini ada masalah mental yang serius. Gayanya saya kalau tengok saya tak tahulah. Betul ke orang kata selebriti macam tu? Tak gaya pun. Oh, dia kata pasal banyak duit. Saya tak tahu dia banyak duit ke apa. Dia ingat apa? Dia ingat bahasa Quran tu bahasa Melayu ke? Buka-buka. Rabbuka tu Tuhan kamu, bukan buka pintu. Sekontang itu, seselekeh itu, dunia menipu manusia anggap sebagai orang idaman. Kan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teguran saya nak berikan kepada Datuk Sri Vida di atas perkongsian dia tentang surah Al-Fil ayat pertama, dan dibaca perkataan alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bahkan dibacakan dengan bacaan yang panjang, itu tidak betul, bacaan tidak benar, tidak ada huruf mat dekat situ untuk kita baca dengan buka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu bacaannya tepat. Kemudian disabitkan bahawa dengan membaca ayat tersebut dia akan murahkan rezeki dan sebagainya, tidak ada sandaran dan tiada dalil yang menunjukkan perkara tersebut berlaku. Dan satu lagi, kita risau penafsiran bila mana kita menggunakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu perkara yang tidak tepat, maka jadi dan kita sebarkan pula, dan kita bukan ahlinya, dan kita bukan ahli, bukan ulama untuk kita bahaskan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quranul Karim dan untuk kita sebarkan perkara tersebut. Maka saya harap sangat Datuk Sri Vida dapat menurunkan kembali video tersebut dan masyarakat jangan sebarkan sesuatu yang tidak benar. Walaupun betul dia seorang yang kaya, tapi tidak bermakna dengan mengamalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu menunjukkan bahawa lakunya pertambahan rezeki ataupun dibukakan pintu rezeki. Bahkan kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara salah satunya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita istighfar kepada Allah. Nah, salah satu kaedah untuk menarik rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kepada pintu rezeki kepada kita, insya-Allah. Dan pada yang sama, kita kena usaha untuk mendapatkan sesuatu, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran kepada kita. Minta maaf kepada Datuk Sri Vida, saya terpaksa buat teguran secara terbuka seperti ini sebab video tersebut telah tersebar dan di-share oleh ramai orang, dan perkara ini tidak tepat dan tidak benar. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Vida telah memuat naik satu video nasihat kepada para peniaga yang ingin menambah rezeki. Saya yakin pasti akan ada yang mengikuti saranan beliau walaupun dilihat nampak macam merapu, merepek dan meraban, tetapi kelihatan Datuk Seri Vida adalah seorang yang kaya, banyak duit dan dilapangkan rezeki. Dan saya yakin pasti ramai yang akan menganggap bahawa sudah tentulah nasihat beliau itu adalah hasil amalan yang beliau lakukan sehari-hari. Sahabat-sahabat, dalam video berkenaan, Datuk Seri Vida menyarankan pada sesiapa yang nak rezeki melimpah supaya membaca surah Al-Fil, kerana menurutnya terdapat perkataan ajaib iaitu buka pada salah satu ayat Al-Quran berkenaan. Dan beliau mencadangkan agar surah itu dibaca sebanyak 3 kali dan ketika menyebut perkataan buka, diniatkan supaya Allah membukakan langit agar doa dimakbulkan. Dikurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang luar biasa, rezeki yang tidak luak dan tidak habis, serta rezeki yang penuh keberkatan. Nampak begitu juah, rakus dan tamak manusia mahu mendapatkan dunia ini dan terlalu cinta dan mendambakan habuannya. Sahabat-sahabat, perkara pertama yang perlu difahami ialah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Inggeris, bukan juga dalam bahasa Kelantan, apatah lagi bahasa semut. Oleh itu, makna ayat Al-Quran tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kepada bunyi perkataan yang kebetulan kedengaran seperti perkataan Melayu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Surah Yusuf ayat yang kedua. Dalam surah Al-Fil yang dibaca oleh Datuk Seri Vida tadi, lafaz Rabbuka bermaksud Tuhan kamu. Ia tidak ada kena-mengena dengan perkataan Melayu yang menyebutkan buka. Tak ada kaitan buka-buka ni tak. Itu adalah Tuhan kamu. Budak kecil sekolah kafar pun tahu. Takkan mak budak yang dah usia lanjut pun tak tahu untuk beradab dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat, menjadikan persamaan bunyi sebagai asas kepada amalan adalah satu bentuk salah faham, penyelewengan dan kebiadaban terhadap bahasa Al-Quran. Jika logik Datuk Seri Vida ini diterima, maka banyak lagi perkataan-perkataan Arab di dalam Al-Quran boleh diselewengkan hanya kerana bunyinya hampir dengan perkataan yang biasa digunakan oleh orang Melayu. Contohnya perkataan mumaddadah dalam surah Al-Humazah. Dia bukan membawa maksud dadah. Zaman Nabi tak ada lagi dadah. Tak ada isu dadah pada zaman Nabi. Tak adanya Quran sebut tentang dadah. Tetapi membawa maksud dipanjangkan ataupun terbentang. Bukan membawa maksud dadah. Hanya kerana lebih kurang bunyinya macam dadah bahasa Melayu. Demikian juga perkataan dalam surah Fil tu, perkataan fil itu. Fil tu juga kalau ikut rumus Datuk Seri Vida, maka fil tu boleh jadi feeling fras nonggeng. Tetapi itu bukanlah maksudnya. Yang sebenar ialah ia membawa maksud gajah. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab, cakap bahasa Arab, kena faham pun dengan faham bahasa Arab. Jangan baca bahasa Arab, sebut bahasa Arab, tapi faham dengan bahasa Melayu. Itu adalah satu bentuk tata bahasa atau memahami bahasa yang cukup salah dan tidak berakademik. Setahu saya dahulu, Datuk Seri Vida ini adalah seorang guru. Sepatutnya guru lebih memahami berkaitan tentang hal seperti ini. Demikian juga isu ini adalah isu besar apabila melibatkan berkaitan tentang Al-Quran. Sebab tu kita menyeru bertaubatlah wahai Datuk Seri Vida daripada perbuatan yang sangat biadab terhadap Al-Quran ini. Jangan disebabkan nak kejar konten anda sanggup menggadaikan agama Islam yang mulia. Dan seperkara lagi, tolonglah jangan anggap Islam ini adalah milik kamu sendiri sehingga kamu mempunyai wewenang untuk buat apa sahaja terhadap agama ini. Nak tambah boleh, nak kurang boleh, ikut suka hati. Jangan buat begitu. Ingatlah bahawa agama ini adalah milik Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menyusunnya, Allah empunya kepada agama ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya.
Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu dan janganlah kamu mengikuti selain daripadanya. Jadi, ambillah agama ini daripada sumbernya yang asal. Bukan mereka-reka sesuatu ikut hawa nafsu diri sendiri saja. Nabi SAW sebut, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan berasal daripadanya, maka ia adalah tertolak. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan ingat juga Nabi SAW pesan, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang paling buruk ialah mereka-reka urusan agama. Kerana semua jenis rekaan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan tempatnya dalam api neraka. Itu adalah ucapan baginda Nabi SAW. Saya hanya merekodkan untuk memberi peringatan kepada kita semua. Jadi jangan ambil mudah. Kita kena pateri dalam jantung hati kita ni, tetapkan sungguh-sungguh dalam jantung hati kita ni bahawa dalam bab agama kita tak boleh buat ikut suka. Apatah lagi ajar orang sesuatu yang agama tak pernah ajar. Hanya kerana kita rasa benda tu bagus, elok, cantik, lawa, maka kita terus bagi tahu kepada orang dan menganggap ia adalah satu agama. Dan itu bukan cara agama ini berjalan. Bukan itu disiplin yang telah dididik oleh guru-guru kita. Kita bukan pemilik kepada agama Islam. Pemilik agama ini adalah Allah SWT. Berpadalah dengan apa sahaja yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi telah menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi tidak akan pernah menjadi agama pada zaman kita. Sahabat-sahabat, dalam isu tambah rezeki, Islam dah ajar beberapa perkara dan saya ada react berkaitan tentang isu ini beberapa kali kerana ramai sungguh orang, geng-geng motivasi, geng-geng bisnes-bisnes dan sebagainya, nak sungguh banyak duit masuk dalam poket dia, nak banyak rezeki yang masuk ke dalam income dia. Tetapi sahabat-sahabat, kita telah cadangkan beberapa perbuatan yang mengikuti sunnah Nabi SAW, antaranya istighfar, menghubungkan silaturahim, solat, bahkan bangun pagi dan sebagainya yang kita telah sebutkan sebelum ni. Tapi sebab konten Datuk Sri Vida tu berkaitan buka langit, saya nak ajar satu doa berkaitan tentang buka langit juga yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan doa ini mohon untuk kita selesaikan hutang dan diberikan kekayaan dengan dijauhi diri daripada kemiskinan. Ia adalah satu bentuk doa. Anda boleh screenshot video ini, screenshot doa ini dan boleh amalkan. Saya juga akan letakkan doa ini di bahagian komen untuk anda ambil manfaat dengan lebih banyak. Dan doa ini dibaca ketika kita nak tidur. Nak baca waktu selain bertidur pun boleh, tetapi Nabi SAW ajar dibaca sebelum tidur. Bacaannya ialah Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa manzilat tawrati wal injil wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal tahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, Tuhan arasy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Engkaulah yang menumbuhkan benih tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan, yakni Al-Quran. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya yang berada di bawah kekuasaanmu. Ya Allah, engkaulah yang awal, maka tiada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir, maka tiada sesuatu pun selepasmu. Engkaulah yang zahir, maka tiada sesuatu pun di atasmu. Engkaulah yang batin, maka tiada sesuatu pun yang lebih dekat daripadamu. Lunaskanlah hutang kami dan berikanlah kekayaan kepada kami dengan dijauhkan kami daripada kefakiran. Sahabat-sahabat, doa ini adalah doa yang sahih, doa yang dibaca dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita sebelum daripada tidur. Kita boleh amalkan. Moga-moga ia memberikan kebaikan dan keberkatan kepada kita dengan kita meningkatkan tauhid yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kita bacakan tadi juga sangat berbeza dengan keinginan daripada ramai orang
daripada golongan motivasi, businessman dan sebagainya. Kerana apabila mereka berdoa, mereka nampak lebih kepada mahu kepada dunia. Tetapi doa yang kita ajar, yang kita sebutkan tadi, ia sangat-sangat meletakkan tauhid kepada Allah SWT sebagai yang utama dan harapan kita datang sesungguhnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rabbuka tu bukan maksud buka. Rabbuka tu, Rabb tu adalah Tuhan. Ka tu adalah ganti nama kepada kamu. Rabbuka bermaksud Tuhan kamu. Sama juga bila kita di alam kubur nanti, bila kita akan ditanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bukannya siapa yang buka-buka. Habis tu tak ada ke doa untuk minta rezeki? Ada. Antaranya dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi ajar kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni mudah je, kita minta daripada Allah. Pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Dan yang ketiga, amalan kita diterima. Pengajarannya, Quran kita belajar dengan betul-betul. Bukannya asalkan bunyi sama, akhir ya je. Tak. Ini ayat Allah. Ini kalam Allah. Berhati-hati dalam kita menghuraikan. Walaupun dengan niat yang baik, tapi kalau cara tak betul, dia tak baik juga. Okey? Akhir kata, marilah kita mengambil pengajaran daripada perkara ini. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Namun untuk memahami maknanya dengan tepat, kita memerlukan bimbingan daripada para ulama yang telah menghabiskan hidup mereka mempelajari ilmu agama. Sebagai masyarakat, dan kita juga perlu berhati-hati apabila melihat sesuatu di media sosial. Jangan terus percaya atau menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Lebih baik kita mengambil ilmu daripada sumber yang sahih, daripada guru yang berkelayakan, dan daripada kitab-kitab tafsir yang diiktiraf oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah memberi kita hati yang cinta kepada Al-Quran, bukan sekadar membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jika Anda dah mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa tekan like, kongsi dan subscribe supaya lebih banyak lagi perkongsian ilmu dapat disampaikan. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.